So bila dah macam tu kita pun macam kenapa agaknya bos aku macam ni aku ada salah apa kan. Kita mulalah meneliti diri kita kan, cermin diri kita balik. Betul ke aku ni ada buat salah? Tapi salah tu macam kecil sangat kalau nak mengamuk macam tu sekali kan. Macam kita lah, okey lah macam Nick kan. Kalau orang buat salah sikit, Nick nak mengamuk tak? Tak adalah sampai nak mengamuk terus. Biasa mungkin kita tegur je kan. Tegur je lah. Apa kan? Apalah aku buat benda macam ni, tolong baiki kan. Tapi ni marah betul-betul marah. So kita pun macam pelik. Asal bos aku ni berubah begini rupa kan. Dia marah macam lost business juta-juta. Betul macam kita ni kata, yelah bawa benda macam tu kan. Lepas tu pula tak tengok muka kita ni. Kita ni rasa macam hari ni aku dah cukup lawa dah, check semua tudung, make up kan. Rasanya hari ni mungkin bos mood okey sikit. Tapi tengok muka kita ni, dah start mengamuk. Dekat situ kita dah mula rasa pelik lah. Kenapa perubahan sikap tu berlaku begitu pantas. Tetapi masa tu tak terfikir lagi. Mungkin ada orang cucuk ke kan, ada orang cakap something. Masa tu tak terfikir. Sebab kita ni fikir semua orang baik. Tak pernah lah rasa macam buruk sangka dengan orang kan. Sampailah satu tahap tu adalah dia punya rentetan daripada marah. Kemudian tugas-tugasan dia bagi kat kita tu mula dia dah kurangkan. Kau tak payahlah nak replace aku, meeting ke apa ke, dah tak perlu aku ganti orang lain. Pelik ni, kita ni senior kan. Apa salah tak hantar aku pergi meeting kan. Pelik juga. Tak apalah, kita fikir tak apalah, mungkin orang kata ada talent lain yang lebih bagus. Okay fine, it's okay. Dalam kerja ni kita tak boleh nak berebut-rebut sangat. Maksudnya kalau memang rasa macam ada orang yang lebih baik, why not? Untuk kelancaran company kan. Tetapi kalau benda tu lebih bagus, apa salahnya? Bagi